Kementerian Dalam Negeri menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat kesimpulan atau menghukum mana-mana pihak hanya berdasarkan rakaman video pendek berhubung insiden tulang membabitkan dakwaan seorang anggota polis memijak kepala suspek di Kulim, Kedah. Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasuh Shen Ismail berkata, rakaman yang tersebar di media sosial hanya memaparkan detik singkat tanpa menggambarkan keseluruhan situasi ketika kejadian berlaku. Yang kita tengok itu tempohnya sangat singkat, namun sebelum itu bagaimana? Sebelum itu, adakah subjek yang ditahan bertindak agresif? Adakah dia menggerakkan motosikal melawan arus? Adakah berlaku insiden dia melanggar kenderaan polis? Saya bagi beberapa tip, beberapa hint, katanya pada sidang akhbar pada Selasa. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai rakaman video berdurasi 29 saat yang tular di media sosial memaparkan kejadian membabitkan anggota polis dan seorang suspek. Dalam rakaman itu, seorang suspek dilihat ditarik daripada motosikal sehingga terjatuh sebelum kepalanya dipijak oleh anggota berkenaan. Dalam pada itu, Saifuddin menegaskan pihaknya telah mengarahkan Ketua Polis Kedah menyegerakan siasatan bagi meneliti pematuhan prosedur operasi standard dalam insiden berkenaan.